Ada yang cakap, pergi masjid belum tentu lagi baik. Betul. Tapi ada harapan jadi baik. Orang pergi disko belum tentu lagi jahat. Betul. Tapi ada harapan jadi jahat. Saya pernah pergi disko dulu. Kelab malam. Saya pergi kelab dandut. Dengar penjelasan saya. Berubah mungkin. Buat apa? Saya dulu bekerja sebagai pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya selalu lead buat operasi bersepadu. Pergi disko, pergi kat malam ni. Saya tahulah. Kan? Belum pernah lagi dekat disko tu. Diam. Isyak. Tak pernah lagi. Tak ada mana ada. Beria dia cucuk langit. Saya masuk dekat kelab dandut tu. Ada satu kelab dandut tu. Nak bercakap pun tak boleh. Punya kuat speaker tu. Bingit. Tapi orang tua tu yang dah telan air gas yang campur dengan pil ekstasi tu. Dipeluknya speaker tu. Bayang kan? Dia punya joget dia peluk speaker tu. Gila betul. Betul. Malu tengoknya. Ni ya tuan. Kemudian apa lagi? Mengingat kematian dan akhirat. Ingat mati. Minta mati tak boleh. Ingat mati pahala. Kalau kita sakit sekalipun, tak tahan sakit, Allah uji kita sakit, jangan, ya Allah, bila lah mati ni. Jangan. Tapi cara kita berdoa tu berlapik, ya Allah, kalaulah kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Dan seandainya hidup itu lebih baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Macam tu doa dia. Ya Allah, bila nak tak mati, kau yang minta panjang umur dulu. Kan? Begitu juga memohon kepada Allah agar memberikan kita iman dan kuat dan istiqamah. Saya dapat tajuk tu. Iman dan amal di usia emas. Tajuk tu. Ada satu masjid dekat Kelang tu lagi pula. Jangan tunggu tua baru pergi masjid. Tajuk kau. Tapi sebenarnya saya beritahu kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang dah mencecah usia emas, percayalah, usia emas itu sendiri adalah pencapaian. Yang muda-muda ni belum tentu lagi sampai usia emas. Saya ni ada 20 tahun lagi nak sampai usia emas pun belum tentu sampai. Jadi sebenarnya Tuhan bagi peluang dekat kita semua sebenarnya. Manfaatkan. Kan, kepentingan kita mempunyai hala tuju setelah 365 hari yang dulu tu hubungan kita dengan Tuhan. Pertamanya kita nak bagi hala tuju dalam hidup kita. Nak tingkatkan semangat dan disiplin kita dalam menempuh tahun baru berbanding tahun sebelumnya. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan manusia. Dan begitu juga mendorong perubahan yang positif daripada masa ke semasa.